Bro ni tanya macam mana kita nak maintain pernafasan ketika berlari. Ada 5 poin yang korang kena ingat kalau korang nak maintain pernafasan. Kita nak mengawal kadar pernafasan itu dalam keadaan baik. Pertama, korang kena bernafas melalui perut. Ini kita panggil belly breathing. Maksudnya, kita mencari oksigen yang sangat lebih berbanding kita bernafas melalui dada. Kebiasaan pelari-pelari pemula ni bernafas sampai tahap dada saja. Sepatutnya korang bernafas melalui perut. Tengok tarik oksigen ketika berlari. Ni perut. Kalau dada takat tu je dia tak sampai ke perut. Kalau boleh, bernafaslah melalui perut. Jadinya oksigen tu akan dapat lebih ketika berlari. Nombor 2, korang kena pastikan setiap kali kita bernafas kenalah align dengan setiap kali kita stride. Contohnya kalau korang amalkan step 3-2, inhale 3, 2 exhale, ataupun korang amalkan 2 inhale, exhale 2, ataupun 2-1 punya nisbah. Yang penting inhale dengan exhale korang kenalah mengikuti setiap kali korang stride. Nombor 3, kalau korang berlari easy pace, perbanyakkanlah korang bernafas melalui hidung dan buka mulut sikit je, exhale. Sebabnya pernafasan melalui hidung ni sangat baik lah. Sebab hidung kita ni mempunyai filter bulu-bulu dan sebagainya. Jadi apabila korang sedut udara melalui hidung, jadi udara-udara persekitaran yang agak kotor itu dapat difilter melalui hidung lah. Ketika korang berlari, korang akan lebih selesa bernafas dengan udara yang bersih. Jadi efisien lah sikit korang berlari. Kemungkinan korang boleh maintain berlari dengan pernafasan udara yang baik. Nombor 4, apabila korang berlari dalam intensity yang tinggi. Intensity yang tinggi ni tak bermakna korang berlari dalam pace yang tinggi. Kemungkinan korang berlari dalam jarak yang jauh dengan faktor panas dan sebagainya, korang punya heart rate makin tinggi. Itu bermakna intensity korang tinggi. Jadinya dalam keadaan begini, cara yang terbaik untuk bernafas adalah melalui mulut. Bila korang bernafas buka mulut besar sikit, banyak oksigen yang korang boleh masuk ke dalam mulut berbanding hidung. Itu sebabnya kebiasaan orang yang berlari intensity tinggi, tak kisahlah berlari pace laju ataupun jarak jauh dan sebagainya, faktor-faktor yang berikutnya menyebabkan heart rate tinggi. Jadi ketika ini yang terbaiknya adalah bernafas melalui mulut. Untuk poin yang terakhir, korang kena pastikan postur badan korang ketika berlari dalam keadaan baik. Dari segi shoulder korang tak adalah terlampau macam cross sangat kan. Korang kena macam steady je korang punya shoulder. Chest pun agak tegak, jangan terlampau bengkok. Biar tegak, udara banyak masuk ke dalam badan kita. Sebabnya tujuan konsep utama dalam pernafasan ketika berlari adalah memastikan biar banyak oksigen masuk ke dalam badan dan korang exhale pun dalam kandungan kadar yang sama. Itu sebabnya cara korang nak cuba maintain pace ketika berlari. Dan akhirnya pernafasan pun akan ikut sama. Dapat sesuatu daripada apa perkongsian kali ini? Kalau tak faham, korang boleh komen di bawah. Jumpa lagi next video. Bye bye.